Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Sekolah Menengah Raja Dr. Nazim Shah ingin membuat ikatan. Nama saya Nur Iman Kasyif akan memulakan dengan ikatan simpul manuk. Fungsi ikatan simpul manuk ialah untuk memulakan dan mematikan ikatan. Nama saya Nur Aisyah Hariza dan saya ingin membuat ikatan silang gunting. Pertama, buat ikatan simpul manuk. Kemudian lilit sebanyak 3 kali. Masukkan tali ke celah-celah kayu. Buat ikatan manuk. Fungsi ikatan silang gunting adalah untuk menyambungkan dua kayu dan juga menyokong beban. Nama saya Hana Mani dan saya akan membuat ikatan silang dua. Fungsinya untuk mengikat tali pada kayu atau permukaan yang licin. Nama saya Nur Najah dan saya akan membuat ikatan lilit balak. Fungsinya adalah untuk mencipta cengkaman yang kuat dan untuk menarik kayu. Sekian, terima kasih.